Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya, wartawan anda Isnabil daripada Nadi Tinta. Jadi hari ini saya berada di Dewan Kuliah Gugusan 2 di KG2 di UUM ini bagi mengikuti sama-sama perkembangan program Nexus TM 2.0 anjuran Jawatankuasa Kepimpinan dan Pembangunan Siswa INASIS TM. Jadi objektif program ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar-pelajar UUM khususnya berkenaan dengan penggunaan Microsoft Excel supaya penggunaan aplikasi ini dapat dimanfaatkan apabila mereka masuk ke lapangan industri. Menurut Profesor Madya Dr. Izwan Nizal, pensyarah Pusat Pengajian Sains Kuantitatif Universiti Utara Malaysia, program seperti ini sepatutnya dijalankan dengan lebih kerap kerana ia boleh membuka mata pelajar akan kepentingan Microsoft Excel ketika pelajar memasuki ke dalam industri. Jadi tak yang tadi. Jadi sekarang ni apa yang kita... Pada pendapat saya, program ini wajar dijalankan sebab seperti kita tahu application untuk Microsoft Excel ni sebenarnya benda tu salah satu pengetahuan basic yang semua kena ada. Nak tak nak kita kena ada pengetahuan tu sebab satu hari nanti kita akan guna juga apps tu untuk apa-apa laporan dan juga menganalisis data. So benda tu pengalaman dan juga pengetahuan basic tu kena ada walaupun sedikit supaya kita dapat menjalankan tugas dan melakukan amalan itu dengan baik. So kiranya program ni wajar dijalankan supaya pelajar kita boleh hasilkan pelajar yang mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan asas tentang penggunaan Excel itu sendiri. Program ini telah dihadiri seramai 46 orang peserta terdiri daripada pelajar Universiti Utara Malaysia dan telah pun diadakan daripada pukul 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Ini takkan juga saya tak jadi buat maintain. Pro Excel Management Suite. Baiklah, saya rasa itu sahaja daripada saya. Semoga program yang dijalankan ini dapat memberi 1001 manfaat kepada pelajar-pelajar di UUM. Jadi sekian, terima kasih saya melaporkan untuk Nadi Tinta. Jom kita balik.